Jangan kita membuat penilaian terhadap seseorang terlalu awal berasaskan apa yang kita pandang atau kita lihat secara kasar. Kerana setiap orang mempunyai cerita yang mungkin banyak kita belum tahu. Jadi sahabat, elakkanlah berprasangka buruk terhadap seseorang atau sesuatu situasi. Kerana prasangka buruk atau suuzon itu banyak menimbulkan salah faham, kebencian dan mungkin persengketaan antara kita. Jadi sahabat, sebaliknya, eloklah kita berprasangka baik terhadap seseorang atau husnuzon, kerana prasangka baik itu boleh membuka ruang kepada kita untuk mencari kebenaran, kedamaian dan boleh meningkatkan tali silaturahim ataupun persaudaraan. Jadi, berhati-hatilah sahabatnya bila kita nak membuat tafsiran, penilaian, komen terhadap apa-apa saja yang berlaku di persekitaran kita terutama melalui media massa atau media sosial Kerana sebenarnya dalam dunia moden atau dunia AI ini banyak perkara-perkara yang kadang-kadang di luar daripada pengetahuan kita kerana kita tidak cukup maklumat tentang sesuatu perkara. Jadi sahabat, sebagai orang yang bijak hendaklah kita sentiasa berprasangka baik terhadap seseorang kerana berprasangka baik itu lebih menimbulkan kebaikan kepada diri kita, orang lain, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.